Dengan siapa pun kita jumpa, mungkin orang tu nampak kuat, tapi dalaman dia Allah aja yang tahu. Sedih. Dia semua ada masalah tersendiri. Mungkin orang tu nampak garang, muka ketat. Mungkin orang tu dia buat macam tu, muka dia macam tu, cara dia macam tu. Kita mungkin tak tahu. Kita tak tahu masalah dia besar mana. Tapi dia terpaksa keluar rumah untuk kerja, jumpa orang, ada tugas. Sama juga macam you. Kalau rasa sedih, rasa down, mungkin ada benda yang you tak jangka terjadi. You tak suka benda tu tapi terjadi, buat you rasa down, sedih. Tapi tak boleh berkurung dalam bilik, berkurung dekat rumah lama-lama sebab ada tanggungjawab, kena keluar rumah. Apa you expect dari orang? Kita bukannya nak dengar puji memuji, penghargaan daripada orang sangat. Tapi at least kita nak dengar benda yang baik-baik. Sebab dalaman kita ni dah hancur ni. Betul tak? Kalau tengah down, tengah sedih, ada benda terjadi. Sebab kita semua ada masalah masing-masing, ada cabaran masing-masing. Tak sama. Tapi berat dia sama. Kita sedih, kita rasa down, kita ingatkan kita lah ada masalah kita tu yang paling besar, paling berat. Tapi masalah kita semua sama. Berat dia sama. Tapi masalah cabaran dia lain-lain. Tapi berat dia sama. Itu yang boleh jadi gaduh besar. Pukul-memukul. Sebab kita, dalaman kita dah sedih. Dah hancur. Bila keluar rumah, jumpa orang yang jenis yang tak faham. Jenis suka bermaki-makian, cakap benda-benda kasar. Marah dia jadi membuat-buat lah. Jadi 2 kali ganda. Rasa best kan? Kalau kita tengah sedih tu, ada orang datang kat kita, dia bagi kata-kata semangat. Tak puji pun tak apa, tak hargai pun tak apa. Tapi bagi kata-kata semangat, cakap benda-benda yang baik. Kita rasa macam tenang, lega. Masalah tu kita terus jadi lupa tau. Masalah tu ada. Kita rasa lega sementara. Bila kita dengar orang cakap benda-benda yang baik, kan? Sama juga dengan orang keliling kita. Dia muka ketat, nampak garang. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya dia lah yang paling nak dengar kata-kata semangat, benda-benda baik dari kita. Percaya, cuba cari orang keliling. 2 orang, kata-kata semangat. Tengok reaksi dia macam mana. Senyum.